Halo bos, selamat petang saya Awang Pang. Hari ini saya nak recommend kawan-kawan kereta ni lah. Tahun 2019. Berdua beza X lah, Premium X lah. Okey, 1.3 punya ini, 1.3 auto. Harga cuma jual 27,800 kalau harga cash lah, 27,800. Dia depan boleh nampak ada parking sensor lah. Belakang pun ada. Okey, ada orang cakap Premium X, ada orang cakap S lah. Ini last model lah. Tahun 2019, last model. Kalau kereta ni tadi saya agak-agak kira lah. Bulanan full loan lah, zero deposit, ikat bank 9 tahun, 400 lebih sikit. Okey, dia pakai engine VVTi lah. 2 biji VVTi, boleh nampak. 1.3, lupa macam Myvi punya engine lah. 2 VVTi. AT gearbox lah. AT gearbox 4 speed. Okey, semua original lagi lah. Dia punya kain semua, panel pun dekat. Okey, aircon pun sejuk betul. Okey, dalam macam ni. Dalam simple aja. Ini biasa orang bawa jalan Grab lah, tapi ini bukan lah. Sebab dia punya seat masih ori lagi. Kalau selalu bawa Grab lah, dia ini tenggelam, lepas tu ini koyak punya, confirm. Okey, Myris 107 lah. 107 mounting tak ada gegar. Aircon pun sejuk. Okey, original punya radio lah, radio. Tak ada CD player kan, radio. Okey, lepas tu USB saja kat sini. USB. Ni belakang macam ni. Okey, Myris kat sini. Okey, belakang macam ni. Ini kita belum cuci lah, sebab saya tak tahu ini kena apa barang. Okey, belakang cat kira okey lagi lah, cat kira okey lagi. Tahun 2019 lah, last model. Berdua beza, last model tahun 2019 punya. Okey, harga jual 27,800. Kalau full loan ikat bank 9 tahun tadi saya anggarkan kira 390 sehingga 400 lebih sikit lah. Tengok bos dapat interest berapa. Kalau bos-bos dan kawan-kawan yang berminat, boleh kontak saya lah. Kita ada dapat yang beza tahun 2019 last model. Kalau ada apa murah punya kereta, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.